SAJAT sedih rumah telah dijual. Tapi bangga pernah beli guna hasil rezeki halal. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Usahawan dan personaliti media sosial, Nur Sajat Kamaruzzaman, meluahkan rasa sedih apabila mengetahui rumah yang pernah menjadi tempat berteduh dan menyimpan pelbagai kenangan hidupnya kini telah dijual, namun tetap reda menerima perkara itu sebagai ketentuan rezeki. Menerusi satu hantaran di Instagram, Sajat mengakui perasaan pilu itu sukar disembunyikan, namun memilih untuk menerima hakikat bahawa kediaman tersebut bukan lagi miliknya. Bila saya dapat tahu rumah ini telah dijual, hati ini sedih tapi saya reda. Mungkin itu bukan lagi rezeki saya, tulisnya. Walau bagaimanapun, Sajat menyatakan dia tetap berasa bangga kerana pernah memiliki rumah tersebut hasil usaha sendiri, melalui rezeki yang halal, walaupun hanya untuk satu tempoh tertentu. Menurutnya, rumah berkenaan mempunyai makna besar dalam hidupnya dan setiap sudut kediaman itu masih jelas dalam ingatan. Hari ini saya ucapkan selamat tinggal. Rumah hanyalah bentuk, tetapi kenangan akan kekal hidup, katanya. Dalam masa sama, Sajat turut menzahirkan harapan untuk memiliki kediaman yang lebih baik pada masa hadapan. Meskipun tidak perlu besar, asalkan cukup untuk memberi ketenangan dan kebahagiaan. Goodbye rumah. Terima kasih atas segalanya, ujarnya.